Kita sekarang berada di KLIA 2. Kapal terbang weh. Kapal terbang tu. Dia nak terbang tu. Zoom. Kameraman. Allah, tak nampak. Kabur. Boleh. Pause. Okey. Pause. Oh. Oh, tengok dia dah start engine Dia bunyi jet. Gila mat. Ini hari terindah aku. Ya Allah. Seperti yang kita tengok sekarang, kapal terbang tersebut telah pun bergerak nak terbang ke udara. Okey. Oh, tu ada kapal terbang nak landing. Tu. Oh, Ina gila lah weh. Bisa tak ikut lagi. Okey. Lepak lu. Aku tak tahu mall apa. Mall apa ya? Mall apa? Apa tadi? Central Mall at Ipoh. Oh, bukan. Ni IOI City Mall. Betul? Putrajaya. Okey. Oi, nah. Besar tu. Wow. Okey, ni view terakhir. Kita dah berada di tingkat paling atas. Okey. Berapa lama pusing sampai atas? Tadi sampai sini pukul 5. Sekarang pukul 7. 2 jam. So 2 jam kita dah settle semua tingkat lah. Banyak buang masa? Oh, banyak buang masa. Banyak tengok barang kat Watson. Mana? Oi, boleh barang Watson. Tengok sini tengok sikit. Tengok sikit barang apa? Okey. Let's go. Sambung. Let's go. Hai. Okey ke makanan dia? Makanan apa tu? Asyik yang geprek. Oi. Okey, so far berapa rating? 7/10. Okey. Ayam penyet di IOI Mall. Fokus. Tak nampak juga. Tak apa. Oh, gelapnya muka Abi tak nampak. Ya. So kita akan bergerak ke Putrajaya. Dataran Putrajaya. Kita dah lama tak tengok Putrajaya. Jadi malam ni saya tak pernah tengok Putrajaya kan? Tak. Kita kamu orang Sabah pergi Putrajaya, okey? Sila komen di bawah. Oh, Putrajaya. Ha. Ini ke? Putrajaya Tak kan? tahu. Di belok kanan mana tadi dia cakap? Oh, Sekarang bukanlah. saya berada di Putrajaya. Saya dengan suami saya. Suami saya tu garam. Okay. Masjid. Kiri. Mana? Kiri dah. Oh, bapa. Fuyo. Banyak cantik loh. Okay. Kita sampai di Putrajaya. Hai. Sini. Tengok ni. Okey. Macam mana perjalanan kita? Tengok. Yang dalam Buku teks sejarah tingkatan 3 kot. Apa perasaan tengok Putrajaya kali pertama? Kunci kereta lu. Itu masjid apa? Gambar boleh. Jom. Bentar lu.
Oh, Masjid Putrajaya kot. Ha. Okey. Oh, tu jabatan tu. Oh. Jabatan Putrajaya. Jabatan Putrajaya. So, bangunan Putrajaya, dataran Putrajaya, Masjid Putrajaya, Jabatan Putrajaya. Mesti lah jabatan tu tengok. Dia warna merah. Ya Allah, terang-terang jabatan tu. Ha, jabatan lah tu. Takkan titi pula. Tengok lah. Tengok lah. Tengok lah. Ui, tinggi ke? Tapi kita nak jalan sana tu. Tapi sebenarnya nak tengok dataran yang mereka selalu buat perarakan tiap-tiap tahun tu. Tapi bangunannya mana satu pun tak tahu. Wish. Ya, di sini ya. Oi. Oi. Okey, cun. Sama saya Iliana Thompson. Sekarang tengok kita berada di Pusara Putrajaya. Okeylah, macam mana? Pemandangan. Pemandangan okeylah. Okeylah. Okay. Cuma tak ada jual-jual makanan ke? Tak ada. Oh, sana ada laut tu tengok. Kalau kita ini tak cukup ke? Mau ada jajan-jajan juga. Barulah Di Senin. Tak ada orang di Senin. Oh, Makan yang gemuk aku. Kalau makan dia gemuk, aku tak kisah. Wah, okey. Kita dapat jumpa satu lagi. Ni nak. Ui, bawah taman. Ya. Okey. Tak tahu lah datang apa. JT kot. Oh, ada lift. itu turun bawah Pak. Boleh guna kot. Itulah bercakap tadi jabatan tu. Mana? Depan. Ya Allah, tu oren, terang-terang oren tu. Itulah jabatan. Macam mana betul main taman kat bawah tu? Tak tahu. Tu lipat. Okey. Putrajaya ada laut ke? Bukan laut ke? Ni Tasik. Boleh turun. Ni lah boleh turun. Okey, tak apalah, kita abaikan tu dulu. Kita nak highlight ni jap. Oi, lawa. Panjat tak? Oh, lupa pendek. Ha? Boleh lah. Oh, boleh turun lah bawah ni. Tahu. Ni ada taman. Oh, banyak lagi tempat. Oh. Bawah ni tempat apa? Bawah ni tempat apa? Selamat datang ke Selera Putra. Oh, Medan Selera kot. Sana masjid. Ni tandas. Itu tempat saya. Oh, tandas yang. Boleh kencing tak? Tunggu sekejap. Yang. Tadi kan pergi tandas kan? Ya, tak ada lighting. Tengok sini. Oh, situ ada lighting. Ha? Okey, yang. Tadi Abi cakap Abi nak kencing kan? Lepas tu? Abi masuk tandas je, lawa gila. Lepas tu bersih gila. Tandas Sampio. Dah lah Abi berak. Macam, oish, bagus ni, mantap ni. Ni peluang terbaik. Betul budak ni mahal. Abi macam, oi, peluang terbaik. Tidak terkunci ke dalam tandas ke? Tak. Abi macam, oi, ni peluang terbaik ni. Abi berak sekali. Tak, jom. Jom. Jap. Wangi. Ada sabun. So, ni Masjid Putrajaya. Oish. Oh, ni boleh naik lah sini. Kenapa ke sana? Sana tak ada apa-apa. Masjid je lah tu. So, kat sini pun dia ada macam-macam lagi rupanya. Baru explore. Tak pernah explore pun selama ni. Oish. Okay? Penat ke? Kaki hampir patah. Kaki habis patah. Tak bagi kita patah 6. Okay, itu saja short vlog kita pada hari ini. First kita pergi mana? KLIA 2. Hantar mak ayah Yana pergi balik Sabah, betul? Yes. Lepas tu kita tengok Mana tadi? IOI City Mall. Itulah sekali 3 jam. Semua tingkat bagi. 3 jam. Lepas tu?
Putrajaya. So macam mana pengalaman hari ni tengok Malaysia di Semenanjung? Tengok Malaysia. Ya, di Semenanjung. Dapat Cakaplah tengok Putrajaya. tengok Putrajaya. Macam Sabah tu bukan Malaysia. Okey, macam mana pengalaman? Pengalaman 1 sampai 10 berapa? Oh, cepat sikit bateri nak habis. 7/10 sebab 7/10. kita belum pusing lagi ke semua. Oh, okey. So nantikan vlog kami yang seterusnya, insya-Allah. Kita beli kamera, betul? Ya, tapi kita nak usahakan pada mikrofon kan. Mikrofon kita ada problem. So setelah bila apa nama vlog kita kali ni? Apa nama vlog kita? Gabungan Yanish. Buruk. Nanti nak namakan apa? Namakan apa? Yana? Kepala otak nak nama dia juga. Belum. Belum. Yana Nish. Yana Nish. Wah, apa buruk. Buruk gila. Ni. Yana the Judge. Nishyana. Nishyana. Nishna. Macam nama. Cepatlah. Nishyana. Nishyana. Okey, tak apalah. Nantikan vlog kami seterusnya. Bila lagi? Lepas ni. Tahun depan. Tahun depan. Oh, lama. Okey. Baik. Ni bye. Okay. Bye. Bye. Subscribe. Berapa like? Tak apalah berapa like lah. Yang penting like, komen. Okey. Dan Subscribe. Okey. Okey, bye. Okay, bye. Okey, bye guys. Salam dari Putrajaya. UFO. Kita lalu Jabatan Putrajaya. Let's go. Tunjuk atas. Oi. Hah? Atas ni. Okay, let's go. Complete lah kita punya vlog Putrajaya. Yes. Okay, satu lagi guys, nak tanya. Kenapa sekarang ada bendera Malaysia, tiba-tiba tengah tu Thailand? Yang tahu tolong komen. Info. Sebab kami confused dan kami tak tahu sangat. Okay, thank you. 20 like.